Sekejap, aku nak tunjuk kau orang berapa income aku buat affiliate. Mari sini kau nak ni. Ini Hairul Vikul page aku ni. Kau tengok aku tunjukkan dengan kau orang semua sekali. Okay, ini page aku yang pertama. Aku level 7 je. Okay, sebelum ni level 8. Tapi bulan ni jatuh level. Okay, so kau tengok ni. Berapa income ni Okay, aku tunjukkan dengan kau orang semua sekali. Ini bukan apa tau. Ini nak bagi semangat saja. So, kita custom, kita tengok bulan lepas punya lah, bulan lepas ni kita tengok kat sini. So bulan lepas kita punya estimate income kita berapa sini? Sekali lagi tunjuk. 57,000. Berapa kita punya sale kita? 699,000. So aku buat apa cara jadi macam ni? Ni, aku gunakan ni. Affiliate marketing calendar. Korang ni yang baru nak belajar pun sombong kan, tak nak beli kalender ni. Aku ni, mari sini. Ini satu account tau. Ini satu account Hairul Vikul. Okay, kita pergi dekat account yang kedua kita. Tengok sini nampak aku ada apa? Hairul Vikul 2, Vifan Village, Hairul Vikul Review, Hairul Vikul Live. Hairul Vikul 2. Okay, kau tengok sini Hairul Vikul 2. Okay, kita tengok dekat sini pula. Okay, so kita pergi tengok ni level apa? Level 7 juga level 7 juga. So Hairul Vikul 2 level 7, Hairul Vikul 1 pun level 7. So aku tak nak tunjuk income lah. Kau sini tahulah kalau dah level 7 tu berapa. Ni lagi sini. Kita tengok ni. Kita pergi dekat apa? Vifan Village. Kita pergi dekat Vifan Village. Okay. Berapa dia punya level berapa sekarang ni saya ni? Sekarang level apa? So, kita sekarang level 6. Level 6, level 7, level 7. lagi. Ini bukan nak menganjing tau, tapi nak kasih korang apa tau? Semangat sikit. Okay, sini. Hairul Vikul Review. Ini baru buat, page ni baru buat. So, kita tengok level berapa kat sini pula. So, sini kita pergi level 5. Level 5, level 6, level 7 kan. Bulan lepas satu tu Hairul Vikul 1 tu level 8 kan. Satu lagi kita payahlah kan. So korang mana-mana yang nak buat affiliate tu, korang dapatkan ni. Affiliate marketing calendar. Senang kau kalau korang guna ni. Semua hook ni dia ada 365 hook. Ada, semua ada kat dalam ni. Korang tak payah fikir-fikir. Apa nak cakap apa ayat nak cerita apa, semua ada dekat dalam ni. Just kau follow je. Hari-hari kau dah baca, oh ini buat ni. Lepas tu kau ulang balik. Kalau satu hari tu kau nak buat berapa banyak tu, hook semua dah ada babe dalam ni. So korang jangan sombong sangat. Yang mana yang baru nak belajar tu, aku level 7 ada 5 account pun, aku masih lagi pakai affiliate marketing calendar ni. Kan? Korang yang baru nak belajar tak nak beli affiliate marketing calendar ni. Lepas tu sibuk, bang macam mana buat bang, macam mana buat. Kau beli ni dulu. Aku letak kat dalam beg kuning. Okay? Belajar pakai ni dulu, okay? Pergi tengok dalam beg kuning aku. Assalamualaikum.